elok main politik dengan PAS tau. Bila kita dengan PAS ni, kita kena kenal lah. Jangan kata masuk bodori tu, dasar perjuangan benda dah benda masuk bodori tu ke masuk nak jawatan tak tahu lah. Tapi kita masuk tu kita kena faham. Betul tak? Kita kena kenal tu. Maksudnya dulu, kalau saya tahu, orang kata benda, IOC ni jahat. Dia brainwash orang Melayu semua supaya orang Melayu benci ke Islam. Benci ke Islam salah. Benci ke Cina, minta maaf saya cakap. Orang cakap lah masa tu. Masa tu saya jahil. Orang kata IOC ni dia brainwash orang-orang Melayu supaya kita jadi pekauman. Jangan baik dengan orang Cina, kita kena benci orang Cina. Okey. Lepas tu masa masjid pun bukan dia ngajar, dia cakap politik dalam masjid IOC. Jadi elek ni nak tahu, kita kena pergi lah. Tak boleh dengar orang cakap, kita kena pergi. Lepas tu bila elek pergi sampai ke masjid tu, IOC tak pernah cakap benda gini sampai ke hari ni. Tujuan saya pergi masjid Usila tu, saya nak dengar kenapa IOC cakap. Ada tak ya hasut orang Melayu supaya benci orang Cina ke? Tak. Sampai hari ni tak ada. Adakah dia cakap politik dalam masjid? Tak ada. Last sekali sampai ke saya niat saya pergi tu nak tengok IOC cakap benda, last sekali melekat situ. Lekat jadi minat dengar IOC mengajar. Sebab IOC mengajar tu kita dengar dah, kita akan rasa mana? Rasa macam ke dah rugi lah saya mari. Lepas tu rasa macam ke saya ni orang jahat. Saking saya pergi dengar IOC ceramah, bukan ceramah, kuliah yang dia mengajar orang. Kita dengar-dengar, aku rasa aku ni macam orang jahat dulu lah. Lepas tu last sekali sampai hari ni highlight lagi. Tapi sampai ke hari ni IOC dah kenal highlight siapa dia. Kat bawah motor tu kan, IOC kenal mak saya je. Orang marah kot macam saya dah kenal. Gitulah kisah dia. IOC dah tahu pun ada Cina yang pergi dengar semua kuliah dia. Sebab Alex G pun Alex dah cakap banyak. Kita dah khabar dia, IOC saya ni orang PAS lah benda dah. Alex dah buat gitu. Sebagai Alex G niat saya nak cari ilmu. Bukan saya nak perkenalkan IOC supaya IOC kenal saya lah gina. Dah. Kita dah main begini. Cara Alex kita sayang ikhlas gitu. Hebat mu Alex. Alex dah hebat. Alex ni orang jahat. Dah mau minum arak dah. Dah. Alex dah minum arak. Alex pernah minum sekali masa tu umur 13. Sekali tu je lah. Dah tak kisah minum, kita dah benda masuk jahil. Alex malah ke sekarang dah. Alex kafir rasa macam kenal. Duduk mana je? Duduk mana? Amba asam barang, ni duduk bandar. Gitu. IOC kenal aku buat mana? IOC kenal mak aku ke? Aku dah kenal. Saya dah pernah pun recommend IOC. Saya orang DHPP, saya ketua DHPP kau tengok dah. Alex dah pernah buat itu. Kita pergi jumpa IOC, kita salam tu sebab kita hormat. Jangan tahu dia presiden, jangan tahu dia ulama, kita tahu dia orang tua. Kita hormat dia sebagai orang tua. Gitu je. Alex dah cakap banyak dengan IOC, kita gini-gini dah. Lepas tu kalau IOC cakap, kita dengar. Benda yang molek kita terima. Gitu. Pemata yang dia beri, kita ambil. Dia beri ilmu, kita dengar. Sebab IOC ilmu dia tinggi. Benda yang dia cakap tu logik dia ada. Bukan kaki kecing, dia dah kecing. Walaupun dia ni Tan Sri, walaupun dia ni YB ke benda, dia bagus. Banyak kena belajar dengan IOC, panggil dia tu. Benda molek kita ikut. Sungguh. Demo Cina masuk Islam ke? Dah. Demo kafir. Mek Amber Buddha. Wahai kutuk orang tak ada ilmu. Masalahnya dia tak ada ilmu apa, tapi ia kutuk tu guru. Waktu aku kadang-kadang pelik yang tengok orang Melayu ni. Dah mana ia kutuk tu guru, sedangkan dia sendiri pun berangai apa setan. Tak kedoti kok. Aduh lah. Kalau ia ni orang kuat tak apa, ilmu banyak tak apa. Nak kutuk, nak nasihat ni dok. Ia orang jahil, lepas tu dia kutuk. Tok guru saya pergi rumah dia tu, kebetulan ada rombongan. Rombongan daripada mana saya tahu, jauh banyak, 2-3 tebah. Lepas tu pergi rumah, Tok guru terima kunjungan awak dia kunjung hormat Mu tahu tak Tok guru, kalau dok sekat dia, sampai esok dia layang, dia dok akan berhenti. Khabar mu Tok guru, baik orang dia. Walaupun dia tengah berubat dia layang orang mari, dia suka. Tapi disebabkan dia kena berehat, kena berubat, budak-budak ni terpaksa sekat kata cik. Kena berubat dah, kena rehat baru stop. Kalau dah sampai esok dia layang khabar mu Tok guru. Baik Tok guru tu. Sungguh bagus Tok guru, dia layan. Masa tu penuh bilik Aku ada dalam rumah tu masa tu.